Hello, hai, Assalamualaikum. Kali ini Tan Nabi Studio ingin berkongsi macam mana untuk kita edit gambar untuk buat poster produk dengan menggunakan aplikasi dalam comicstudio.com. Okay, anda pergi comicstudio.com. Okay, kemudian boleh register. Setelah register, okay, tuan-tuan dan puan boleh login. Okay, kemudian pergi kepada image editor. Okay, pertama apa yang nak dipromosikan ataupun produk apa yang nak dibuat iklannya atau poster je. So saya dah bagi contoh saya cari kopok leko. Okay, kopok leko. So gambar ni saya dah pilih kopok leko yang ni. So saya nak iklankan kopok leko ni. So saya dah download gambar ni. Okay, kita download gambar ni dan seterusnya pilih gambar kopok leko tadi. Okay, pilih gambar kopok leko tadi. Kemudian apa kita nak buat? Okay, kita nak buat poster. Poster dan jenis style yang kita nak. So nak bagi gambar real foto nampak real, so kita real. Kemudian kita type lah apa iklan yang kita nak letak dalam ada word ke apa ke kan. So kalau kita kat sini kita punya prompt poster iklan kopok leko jenama Pak Ali, contoh lah Pak Ali. Lepas tu kita generate lah. So sebelum generate tu kita boleh analis dulu lah untuk dapat tahu cost dia berapa. Okay, ini adalah costnya RM20. Okay, so ni ada balance coin yang aku ada lah. So kita boleh generate gambar. So kita tunggu gambar di generate oleh AI. So ini adalah gambar AI yang telah dibuat untuk iklan kopok leko tadi. So ini adalah gambar asal. Ini adalah gambar poster iklan lah yang kita boleh download, boleh iklan di mana-mana, share di media sosial. Dan dia boleh masuk lah kalau kita ada logo, kita boleh add lagi gambar logo supaya boleh masuk guna logo sendiri. Tapi yang ni AI yang ciptakan logo ni. So kopok leko Terengganu asli dan goreng sedap. Okay, so kita boleh download, simpan. Okay, itu saja tutorial kali ini. Itu kopok leko kopok leko pula macam mana nak buat poster iklan ataupun poster produk dengan comicstudio.com. Okay, kalau anda berminat boleh pergi ke comicstudio.com ni dan boleh try buat. Tapi sebenarnya banyak lagi function lah dalam comic.com ni, salah satu function yang ada sekarang. Bye.